Alright guys, di video kali ini saya nak bawa korang pergi tempat saya untuk ke pertandingan Rubik Malaysia Newcomer 2025. Target saya untuk competition kali ini adalah untuk layak ke second round untuk semua event, iaitu 3x3, 2x2 dan juga Pyramid. Untuk hari pertama akan berlangsung event Rubik 3x3. Untuk Rubik 3x3, saya mendapat average 16.42 saat dan saya berada di ranking ke-76. Maknanya kat sini saya dah layak ke pusingan kedua. Untuk pusingan kedua pula, saya mendapat average 16.96 saat, iaitu kedudukan ke-81. Bermakna kat sini saya tak lepas untuk pergi ke pusingan seterusnya. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya saya dah capai target saya. Okey, selesai untuk hari pertama. Jom kita pergi hari kedua. Untuk hari kedua akan berlangsung dua event, iaitu Pyramid dan juga 2x2. Jom kita tengok macam mana result saya. Walaupun result yang agak teruk, tapi saya berjaya dapat ranking ke-64 dengan average 12.18 saat. Maknanya untuk Pyramid, saya berjaya layak ke pusingan kedua. Next adalah pusingan pertama untuk 2x2. Untuk Rubik 2x2 ni saya dapat ranking ke-57 dan average 5.78 saat. Dan sekali lagi saya juga layak untuk pusingan kedua. Next adalah second round untuk Pyramid dan juga 2x2. Falling again. Okey, untuk result Pyramid kali ni saya dapat result yang sangat-sangat teruk dengan 13.04 saat average, dan semestinya memang saya tak layak untuk ke pusingan seterusnya. Dan yang terakhir untuk kali ni adalah Rubik 2x2 second round. Untuk event 2x2 yang last ni, saya rasa ini adalah result terbaik yang saya dapat. Saya mendapat ranking ke-43 dengan 4.70 average. Saya rasa itu je untuk video kali ini. Bagi pendapat saya, ini adalah competition yang paling bermakna untuk saya, sebab saya berjaya layak ke second round untuk semua event. Tahniah untuk diri saya. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe. Jumpa lagi di next video.